Kalau korang tengah mencari jaket touring kan, saya nak recommend korang untuk pilih jaket touring daripada OneDry Pro ni. So, material boomerang dan kain mesh. Untuk jaket ni, dia ada 5 padding safety. Untuk 5 padding safety tu, ada dekat bahagian bahu, kanan kiri, siku kanan kiri dan satu lagi dekat bahagian belakang ni. Belakang ni dia ada span yang tebal bagi melindungi kita punya punggung andai kata terjatuh. So, depan ni ada satu zip. Untuk zip ni korang boleh tarik dia dari bawah sampailah ke bahagian collar. Lepas tu untuk collar ni kan, dia ada satu butang untuk korang ketatkan dekat bahagian atas ni, bagi mengelakkan bahagian atas ni terbuka. So, ni line putih ni boomerang. Yang hitam ni adalah kain mesh. Maksud kain mesh ni, korang bawa motosikal, angin boleh tembus kat sini. Jadi tak adalah rasa panas sangat. Bahagian pergelangan tangan ada strap dan ada zip. So, korang boleh buka zip ni untuk pakai glove. Lepas tu tutup balik. Ni mesh. Ada butang untuk korang ketatkan. Lepas tu zip. Lepas tu poket. Ada kanan kiri. Nak letak handphone ke, tak kunci motor, boleh simpan dalam ni. Tepi ni ada strap tambahan untuk korang fit kan. Smart korang. Smart dan bergaya. Yang penting, ada punya padding, ada 5 CE level 1. So, kalau korang mencari jaket untuk touring, untuk safety, boleh grab. 1. Standby untuk riding nanti.